Cuba kau tengok ni. Tengok apa? Ni. Inilah yang orang sebut-sebut tu B. Bersepah, berkecah, berkembur mat minyak hitam dia. So, kembali lagi dalam Trustmatic Auto Brand. So, belakang saya ni ada apa? Ada model E-Class E300 W212 yang menggunakan enjin A651. So, dia datang kat kita dengan masalah apa? Masalah leaking yang boleh dikatakan agak major lah. Banyak part leaking daripada enjin dia. Macam korang nampak ni, sampai kena turun enjin So, memang banyak lah part dia yang leaking. Salah satu dia adalah ni. Yang korang nampak kat depan ni adalah oil filter housing Yang ni yang lama, yang ni yang baru. Macam berada pakai spek tu selalu pesan lah. Untuk oil filter housing ni, dia memang common issue untuk Mercedes. So pada pengguna-pengguna Mercedes kat luar sana, tolong ambil berat lah pasal anda punya oil filter housing. Kenapa benda ni penting? Benda ni plastik, benda ni mudah leaking bila makan tahun. Untuk jangka masa dia 5 tahun ke atas ataupun 100,000 lah mileage korang dah kena start check. Macam yang korang sedia maklum, benda-benda plastik, getah ni kalau cukup masa dia dah memang reput dan memang di mamah usia. Memang tak layak daripada masalah-masalah kereputan ni. Okay, kenapa benda ni penting untuk korang jaga? Bukanlah korang jaga pun, maksudnya buat checking lah. Benda ni penjagaan dia tak adalah masuk penjagaan, tetapi benda ni kalau leaking, of course lah simptom dia minyak enjin kurang ataupun bawah korang banjir, lencur dengan minyak hitam. So rajin-rajin cek bawah kereta anda So untuk masalah-masalah begini memang kita orang akan advise untuk buat penukaran lah daripada yang lama yang baru. So kepada pengguna-pengguna konti kat seluar sana, sebelum nasib anda kena macam ni, enjin dah turun, baru nak datang-datanglah untuk buat checking, inspection. Kalau mana yang nak datang kat kita orang ni, bengkel kita orang terletak di Taman Putra Perdana Puchong, bersebelahan dengan Cyberjaya Putrajaya. Nak lagi mudah, korang pergi je tekan dekat bio, dekat link tu. Okay? Macam biasa geng, anda pengguna konti, kami perbaiki konti. Sat!